Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my baking channel. Kali ini saya akan kongsikan satu resipi biskut raya yang sangat klasik, iaitu biskut semperit coklat. Biskut semperit coklat ni saya buat dia bentuk panjang menggunakan acuan semperit yang seperti tembaga tu. Teksturnya rangup dan juga cair di mulut. Tanpa membuang masa, jom kita tengok cara-cara untuk membuatnya. Siapkan 250 gram mentega bergaram yang lembut dan masih agak dingin. Kita akan lembutkan mentega menggunakan spatula ataupun senduk kayu. Di sini saya pakai hand whisk kejap dan saya akan whisk sampai mentega ni berkrim. Tekstur dia seperti ini. Setelah itu, saya ayakkan 100 gram gula icing. Penggunaan gula icing untuk biskut semperit akan menghasilkan semperit yang lebih gebu. Kemudian tambahkan 100 gram susu pekat manis. Kita whisk ataupun adun sampai sebati sahaja, tak perlu sampai kembang. Kemudian tambahkan sebiji kuning telur grade A, 1 sudu teh esen vanila dan kita akan whisk sampai sebati. Setelah itu, ayakkan bahan kering seperti tepung kastad, serbuk koko, saya akan ayakkan kedua bahan ni dahulu. Selain cara ni, anda boleh campurkan kesemua bahan kering dalam sebuah mangkuk dan ayak dalam bekas yang berasingan, kemudian masukkan ke dalam adunan. Kemudian tambahkan tepung jagung. Dan akhir sekali, tambahkan tepung gandum. Kita ayak ke dalam adunan. Untuk rasa yang lebih sedap, boleh tambahkan 15 gram serbuk badam. Kalau nak skip pun boleh juga. Kemudian kita adunlah sampai terbentuk dough yang tidak berderai. Okey, biasanya dough untuk biskut semperit lebih lembut daripada dough untuk biskut yang dicetak menggunakan acuan. Okey, inilah dia acuan semperit yang akan saya gunakan. Acuan semperit tembaga berbentuk bulu mata. Masukkan dough sehingga penuh ke dalam acuan dan saya akan tekan di atas chopping board dahulu. Kemudian nanti barulah saya akan potong dan pindahkan ke loyang pembakar. Saya potong sepanjang 6 cm untuk setiap biskut. Kalau anda ada pemotong untuk tak nenas gulung dan juga semperit, anda boleh gunakan. Anda pipe secara memanjang, kemudian anda boleh potong mengikut saiz yang telah ditetapkan. Okey, kemudian kita akan pindahkan biskut semperit yang telah kita potong ke atas loyang yang telah dialas dengan baking paper ataupun digrease dengan mentega atau margarin. Kita ulanglah sampai dough ni selesai. Untuk hiasannya, bolehlah taburkan sedikit coklat rice di atasnya. Coklat rice ni bukan sahaja mencantikkan biskut, tapi juga menambah rasa sedap pada biskut semperit. Okey, kemudian kita akan bakar pada suhu 170°C 20 ke 25 minit, api atas bawah bergantung pada oven masing-masing. Setelah siap, kita akan sejukkan sepenuhnya sebelum kita simpan biskut semperit dalam bekas kedap udara. Seperti biasa, saya guna bekas berkapasiti 1 liter. Yang ni saya buat untuk tempahan pelanggan saya yang suka sangat makan biskut semperit coklat. Okey, inilah dia hasil biskut semperit coklat yang kita dah buat tadi. Tekstur dia rangup dan cair di mulut. Tak perlu nak kunyah-kunyah sangat pun kalau makan. Rasanya pun tak terlalu manis dan kaya dengan rasa koko. Okey, sampai di sini sahaja. Thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.